Ain duit kutu ni haram kalau kita pakai ambil bodoh gitu. Ni pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kutu tidak haram, cara kita buat tu tak betul. Jadi nak suruh jadi ikut muamalah Islam, kita 10 orang main kutu RM100 seorang. Nah, ada orang main 10,000 dia kutu. 10,000. Tidak kapur main 100 nampak tu pula kalau tokek. Jadi kita undi cabut mucuk, kita dapat yang pertama. Maka bulan ni kita mula terima dah. Maka bila kita terima, orang yang tiap 9 orang yang beri tu dia kena lapar. Aku hutangkan kamu RM100. Faham? Kita jawab saya terima. Nah, baru sah kita belanja duit orang. Nah, jadi bila bulan kedua mesti kita bayar pula sampai ke bulan terakhir dah. Tiap kali kita bayar pula bulan 2, bulan 3, bulan 4, kita jawab, kita beri mana? Dia beri 1 tak? Dia katanya, aku bayar balik hutangmu. Nampak? Jadi barulah jadi sah muamalah. Situ diharukan. Dia kena kutu ni nama je kutu, yang sebenarnya hutang fikih dengan orang. Bila hutang, pendapat muktamad wajib kena akad.